Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jom belajar bersama Cikgu Tim. Hari ini, kita akan belajar tentang maksud penyulaman. Maksud penyulaman ialah ganti anak pokok iaitu gantikan anak pokok yang tidak sesuai atau rosak dengan yang baharu. Yang mati iaitu anak pokok yang mati perlu digantikan supaya tanaman tetap seragam. Seterusnya berpenyakit iaitu anak pokok berpenyakit akan menyebarkan penyakit kepada anak pokok yang lain. Tidak produktif iaitu anak pokok yang tidak produktif tidak akan memberikan hasil yang baik. Dengan anak pokok iaitu yang sihat, kuat dan bebas daripada penyakit. Yang terpilih maka akan menghasilkan tanaman yang sihat, seragam dan produktif. Jadi, maksud penyulaman secara ringkasnya ialah ganti anak pokok yang mati, berpenyakit, tidak produktif dengan anak pokok yang terpilih. Ada 6 kata kunci perlu diingat ya. Saya ulang sekali lagi, maksud penyulaman ialah ganti anak pokok yang mati, berpenyakit, tidak produktif dengan anak pokok yang terpilih. Selamat belajar semua.